kena santai. Kita tak boleh nampak macam kita ni nak siasat dan polis siasat lah, tak boleh. So kita kena santai, tak sambil sembang. Lepas tu kerja. So kita dah tahu dia kerja apa. Kerja apa? Rider. Kira lah. Anda ke, Grab ke, BNT ke, ataupun dia kerja kilang ke, dia kerja office ke. So dengan kerja ni kita tahu lah kepala kita nak offer apa kat dia. Sebab apa? Sebab masa present tu kita nak kaitkan apa masa present. Katalah kita nak present macam medical card tu, kita kena kaitkan dengan apa yang kita verify ni. Sebab apa hang kena ada benda ni? Sebab apa hang wajib ada benda ni? So kalau rider kan, kita ada hampir saya accident kan? Macam apa saya hampir saya accident? Biasa kan? Tu tahap biasa, tak jadi apa, mungkin luka-luka sikit kan, tak nak patah apa kan. Saya dulu jadi rider, tiap-tiap bulan accident. Dan tanya dia, macam hang bawa kereta kan, selalunya kalau hang bawa elok, ada tak kereta hang pakar depan hang, kalau tiba-tiba ambil hang. Macam apa ni pernah ada? Pernah ada kan? So sebenarnya kita setelah kerja 8 jam atas jalan tu, macam-macam dia jadi kat kita. Sebab kerja kita ni memang kerja yang berisiko. Kita jaga elok-elok dah, tiba-tiba orang yang lalat. Bawa kereta main handphone, orang tak bagi signal. Dia banyak kali kan, orang ada bawa, tiba-tiba van pangkal depan nak masuk kono, tak bagi signal. Lepas tu bangla itu lintas kemudian. Dan yang paling teruk adalah apa tu lah, cikgu sekolah kono tak bagi signal. Lepas tu terus nanti kerja apa ni, patah bawah, pula terbuat kaki, terpaksa setelah 6 bulan tak boleh bawa motor, memang tak boleh kerja. So bila dia ada benda ni, kita kena bagi tahu lah, kalau dia ada family, sepatutnya hang ada adalah medical card dan hibah. Hibah ni sebab dia dah ada family dah, jadi apa-apa kat dia macam mana dengan family dia. Medical card ni kalau jadi apa-apa kat hang mungkin tak boleh kerja, hang nak kirim keso tak kirim keso dia ikut MC. Kalau kita pergi hospital kerajaan, macam kawan saya patah tulang rusuk, pergi hospital kerajaan dapat MC 13 hari je, sedangkan dia tak boleh kerja 3 bulan. Dia nak bangun katil pun payah, patah tulang rusuk kan, dia cucuk organ kan, apa bangun katil pun kena orang bapa. So nak turun katil, nak mandi semua kena tolong lah. So dia memang tak boleh nak kerja, tapi dia dapat MC 13 hari je. Kalau ada medical card, kita boleh pergi swasta. Macam saya sendiri pergi swasta, dapat MC sebulan terus. Dapat MC sebulan, tiap-tiap bulan pergi follow up, lepas tu bagi lagi sebulan. So boleh terima kat keso 3,000 sebulan, 3,000 sebulan. Walaupun tak boleh kerja setahun 5 bulan, tapi kita ada duit daripada keso untuk apa tu, teruskan hidup. So memang bantu banyak lah. Cuma bantu banyak lah, cuma waktu tu doktor fikir masa jatuh tu, fikir kalau mati ni macam mana lah anak bini. Bini apa anak 2 orang, seorang tu baru lahir, seorang lagi ada besar sikit lah, umur 5 tahun kan 6 tahun. Masa tu fikir tapi menyesal pun tak guna, kalau meninggal time tu tak boleh buat apa. Kesian lah kat anak bini tak kerja kan. Okay. So kalau kita tengok kilang pun sama juga. Kilang kat office kan, kita boleh tanya dia, kita boleh pergi tanya dia lah. Macam hang kan, selalu pergi office naik motor, pergi kilang naik motor. Accident paling teruk apa kita nampak? Sepanjang hari kilang ni pergi kerja. Atau kat kilang accident paling teruk apa? So hang boleh jamin tak benda tu takkan jadi kan?
So benda tu boleh jadi dekat dia juga. Cuma waktu tu orang tu yang tak nasib baik dia yang kena. So apa persediaan hang? So sama juga lah. Dia dekat dengan hibah. Kalau sakit boleh pergi terus kat hospital swasta. Kalau jadi apa-apa benda yang lagi buruk, ada hibah. Pasal buku, pasal kematian. So daripada occupation ni lah. Okay. Lepas tu recreation. Recreation ni adalah hobi dia. So kita tahu lah abang minggu selalu buat apa. Macam laut. Pergi hiking. Main bola. Badminton. Main basikal. So daripada benda ni saja pun kita dah tahu dah duit dia. Kalau daripada occupation ni pun kita boleh tahu tak duit dia. Dia kerja berapa lama dah. So kita boleh agak lah gaji dia ada berapa dah. Daripada hobi dia ni pun kita boleh agak lah. Kalau main basikal memang duit banyak lah. Basikal mahal. Lepas tu mancing pun duit banyak lah. Tanya dia, sebulan pergi berapa kali? Bulan pergi dia minggu pergi. Memang duit banyak lah. Sebab mancing pun macam modal lah ni. So kalau bola badminton ni, ni biasa lah. Bola badminton hiking ni biasa lah. So daripada sini kita boleh tahu lah. Dia pun perlukan medical card. Macam bola badminton ni, dia perlukan hiking ni, kita perlukan medical card. Contohnya medical card. So sebab apa? Kalau dia kena ACL, lutut ni kan, apa dia punya tendon ni, apa putih, dia kena ACL lah, dia nak pergi hospital kerajaan, dia nak buat operation. Kadang-kadang 2 tahun pun tak boleh buat ni. Pergi jalan elok lah. Sebab tendon ni selagi kita tak goyang macam tu, dia okey je masa berjalan. So nak buat MRI tu memang makan masa yang lama. Dia tahu okey, saya nak pergi apa tu, lutut saya ni apa tu meletup. Saya tak boleh buat itu, dia jadi bengkak. Saya nak main bola pun tak boleh lah. Tak okey, adik ambil tarikh untuk appointment untuk MRI 6 bulan. Pergi 6 bulan. Lepas tu kita tengok, ini macam okey lah. Tangguh lagi 6 bulan. Ada klien saya sampai 2 tahun. 2 tahun nak buat MRI tapi tak boleh nak buat lagi kan. Doktor tengok okey, doktor bagi queue kat orang lain lah, mana yang teruk. So tak boleh nak buat operation. So tak boleh main dah benda ni. Nak jalan pun kena hati-hati, nak naik tangga pun kena hati-hati, nak solat pun payah. So kalau tak ada medical card, terus boleh pergi KMC macam klien saya. Apa main basikal, main bola, tenang tak kena bola, lutut-lutut, prak, jatuh. Pergi KMC, operation, buat fisio, main basikal, kaki kuat balik. Macam dulu, sama, orang tak tahu boleh buat ACL. So bila kita ada medical card, kita boleh buat rawatan cepat lah. Hiking pun sama juga, ada juga klien jelapan lutut disebabkan hiking. Bola dengan badminton ni pun memang banyak lah ACL tau. ACL dan macam-macam lagi lah, safety, jatuh kan. Lepas tu, basikal ni pun bahaya juga lah. Sebab kita duk main, kadang-kadang duk main kat tengah highway, kadang-kadang malam kat. Cilok ni pun kena ada hibah juga. Okay. So money. So daripada money ni, kita boleh tahu kita nak jual medical, nak jual takaful kat dia berapa harga. Money ni kita tahu daripada ni daripada occupation dia, pekerjaan dia. Dia kerja, saya kerja dekat Wisma, abang tu bahagian mana? Hello? Baik? Ada
Abang Lan dengan Ami. Dah habis. Tengok. So tanyalah semua kerja bahagian apa, kerja berapa lama dah. Katalah dia kerja Ani saja. So kita expect gaji dia, katalah dia kerja dah 5 tahun. Mungkin gaji dia dalam 2,500 tu. Okay. Untuk kita bagi takaful dekat orang ni, kita kena bagi tak lebih 10% daripada gaji dia. Jangan lebih, kena kurang daripada 10%. Okay. Katalah gaji abang, gaji dia 3,000. Abang boleh jual maksimum berapa dia? 300. Okay. So, tapi kita tengok jugalah dia kan, katalah dia gaji 3,000. Bini tak kerja, anak 3 orang. So dia memang teruk lah kan. Mungkin kita boleh buka kat dia sama ada hibah RM50 ataupun RM100. Jangan kita ambil 10%, mungkin kita boleh ambil 3% ataupun 5% baru. Kita tengok jugalah. Kita fact-find dia, kita tahu isteri dia tak kerja, dia ada anak ramai. So tapi dia perlukan juga takaful. Sebab apa? Dia ni adalah breadwinner. Breadwinner ni maksudnya orang yang mencari nafkah untuk keluarga. So kalau jadi apa-apa kat dia, masalah family dia akan beranda. So kita boleh bagi ayat, Nabi cakap lebih baik tinggalkan anak dengan harta daripada meminta-minta kat orang lain. So kita bagi jugalah something, RM50 nak cover RM200,000 contohnya. So jadi apa-apa kat dia dah ada RM200,000 kat family dia. Family dia tak payah susah-susah. Mungkinlah boleh guna RM200,000 tu untuk beli model untuk nasi lemak ke. So boleh teruskan perniagaan. Sementara bisnes nak okey pun kita dah ada duit itu standby kan. Okay. So ni kita boleh tahu money kita nak jual berapa. Ni kita tengok melalui kerjaan dengan melalui hobi dia. Kita dah tak tally benda ni. Dia kerja operator kilang, gaji RM2,000, tapi mancing lek tiap-tiap minggu. Macam tak tally dia kan. Gaji RM2,000 lah, pergi dengan lek dah lah ada bini tak kerja. Lepas tu bini tak kerja, lepas tu apa, anak 3 orang, tapi dia pergi mancing lek tiap-tiap minggu. Macam tak kena hang ni, ada kerja lain tau. Tapi tanya lagi, aku adalah benar sikit, 20 kilo. Betul pun memang dia banyak tau. So kita tahu lah, daripada benda dia tu dia duit banyak. So kita tak boleh ikut dalam 10% ni. Kalau 10% ni 200 lah dia boleh ambil. Sebenarnya dia boleh ambil cover medical card kat anak-anak semua, laki bini hibah dan medical card. So silap kita boleh close dah 8 polisi dah satu family. Okay. So ada apa-apa nak tanya pasal effect finding ni? So kita kena ingat lah, dalam kepala otak kita kena ingat FORM ni apa? Kalau form dalam bahasa Inggeris apa? FORM. Borang. So kita kena ingat borang. Borang form bahasa Inggeris, family, equation dengan money. So kita tahu benda ni, kita tahu lah. Kita nak tahu, kita nak share awareness pasal takaful tu. Sebab apa dia perlukan takaful. Tapi sebenarnya fact find ni kita paling cantik adalah bila kita jumpa depan-depan. Sebab tu dah kita bila jumpa depan-depan, kita nak close tu lagi tinggi. Kalau kita melalui online saja, tidak tahu kita nak push dia kat mana. Kita boleh habaq secara general sebab apa dia kena benda ni. Tapi kita nak nak spesifik ke arah dia tu, dia tak masuk. Tapi bila kita cakap pasal benda ni, so dia rasa tahu dia memang perlukan benda ni lah. So tu lah bila kita jumpa depan-depan, nanti kita boleh bagi dia rasa sebab apa dia perlukan benda tu. Selalunya orang akan ambil kan. Dan
Kalau kita jumpa depan-depan ni selalunya daripada 3 orang, seorang akan ambil yang kita. Isu dia, kalau new agent, 5 orang kita jumpa, seorang kita ambil. Kalau agent baru, agent lama, sini agent, 3 orang kita jumpa, seorang akan ambil. Ni adalah ratio lah. So kalau kita nak dapatkan 10 kes bulan, so kita kena present 30 orang. Ni pun kadang-kadang natural market. Mula-mula ni kita akan jumpa, agent baru ni kita akan jumpa natural market. Dan natural market ni mungkin dia akan ratio pun sama juga lah macam ni. 30 orang kita jumpa sebulan, seorang 10 orang akan ambil kita. Tapi kalau boleh dapatkan benda ni konsisten setiap bulan, nak dapat gaji 10,000 tu memang boleh dapat. Sebab ni adalah sukses formula. Dah tak? Sehari 3 orang kan? Kita jumpa Presentation 3 orang. Maksudnya kena jumpa 60 orang lah. Kalau kita boleh 60 orang 3 kali 5, 15. 15 Apa 5? Seminggu 15 presentation. 60 sebulan lah. Tapi kadang-kadang daripada 60 ni ada yang tak boleh jumpa juga. Kadang-kadang mungkin kita boleh jumpa 30 je. Ni kita appointment lah. Tapi mungkin kita boleh jumpa 30 orang je. Kita set appointment kadang-kadang dia buat busy. Tak boleh jumpa, ada emergency. Okay. Kau ada soalan? So antara lo ni kita dah find dah antara 4 benda ni, form ni kan. Kita nak prioritikan kat mana dulu untuk kita solvekan dia punya keadaan. Contohlah lo ni. Okay, dia kahwin 2 contoh. Dia kena buat hibah kan. Anak sekolah dia pun ada kecil lagi. Kalau ikut tu dia kena buat 2 betul tak? Okey, lepas tu kita tengok 2 maksudnya 2 benda apa? Kahwin 2. Kalau dia kahwin 2. Dia kahwin 2 dia kena buat hibah. Okey. Lepas tu dia ada anak sekolah kecil-kecil lagi. Okey, kalau ikut tu dia kena buat hibah 2. Lepas tu dengan anak lagi pun kira memang dia kena buat hibah agak lah. Dia sedia untuk anak dah. Betul tak? Dia boleh je buat satu hibah tu bahagilah percentage daripada hibah tu. Ada tak kan soalan aku macam ni. Okey, dia kena buat hibah lah. Okey, lepas tu contohlah dia pula duk pergi hiking contoh. Duk pergi hiking. So soalan aku ni kita duit dia macam mana duit? Duit dia gaji lebih kurang 3 dia cikgu lah. Dia cikgu kebiasaan lah, kebiasaan orang kat sini jadi cikgu lah kata ataupun gaji officer lah. Ni lah government servant lah. Okey. 3-4 ribu macam tu kan. Bini dah kerja ke tak? Bini tak kerja. Okey, bini tak kerja. Dia kahwin 2, gaji 3,000 lah. Boleh jadi dah lah pasal dengan macam contoh kawan sebelum aku tu kan dia kahwin 3. Tapi dah betul. Yang bandit tu. Tapi dia berniaga lah. Dia berniaga dengan bini ketiga lah. Bini pertama dia cikgu. Bini kedua dia budak tu. Macam tu lah. Ya. Kahwin 3. Tak. Dah kan. Soalan aku nak. Okay, bila kita dah find macam tu benda yang terbaik kita nak beri kat dia tu macam mana? Okay, contoh macam saatnya aku duk anggap macam ni lah ni. Okay, dia kahwin 2. Lepas tu dia anak ketiga dia ni ada yang sekolah lagi pada tapi yang nombor 2 nombor sulung tu baru start kerja. Nombor 2 tu sekolah di tempat. Macam kes dia lah. Betul anak-anak dia lain tu banyak lagi lah kan. Lepas tu contoh dia suka hiking ataupun dia suka mancing laut. Tapi bukan hiking, dia suka mancing laut. Dia memang suka. Okey, suka mancing laut. Lepas tu okey, lah ni kita dah tak ada ni dah. Okey, kahwin 2 memang hibah lah. Okey, lepas tu yang kedua dia mancing laut. Hibah juga lah ataupun itu mancing laut apa hibah lah. Itu anak sekolah lagi, dia anak sekolah lagi. Bini dia pun bisnes macam dia. Hibah lah confirm. Okey, so ORM tadi tu kita nak perkukuh lagi untuk dia kena ambil hibah pasal kahwin 2 ataupun macam mana? Faham tak maksud aku? Okey. Dia macam ni. Dia sebenarnya kita kena pastikan sana. Hello.
Ni first class hari tu. Saya banyak dapat ilmu dekat kelas Ahad lah. Abang Mai lah, bila memang abang jangan nak miss lah kalau boleh tu. Mai kelas Ahad ni dapat ilmu banyak. Kadang-kadang kita buat aktiviti yang kita lupa nak je cari orang. Lepas tu kadang-kadang kita terminat, kita main kelas ni, kita pasal ambil, tahun ni aku kena cakap je ni, aku kena cakap je ni. Saya tak buat hasil setahun lebih. Main kelas. Tapi tak betul lah tu. Pasal dia buat benda salah. Jumpa orang banyak, betul, rupanya banyak benda tak betul dia buat. Yang tu lah. Abang orang apa? Buat mana orang? Tiga. Okay, so tengok yang mana paling kritikal. Yang aku nampak kritikal adalah anak dia kecil lagi kan. Anak dia kecil lagi dan dia kahwin 3. So aku akan beritahu lah sebab apa abang kena ada hibah ni. Hibah ni okay, macam abang ni, family abang aman. Kalau jadi apa-apa kat abang, alhamdulillah lah kalau abang meninggal dunia, silap-silap harta abang ni tak boleh pun nak bahagi dekat apa tu, anak-anak, kat isteri-isteri. Sebab apa? Sebab faraid ni dia perlukan persetujuan daripada semua, baru dah dia boleh distribute. Selagi tak setuju semua ni, selagi itulah duit tu akan dibekukan. Kadang-kadang bukan sebab semua tak mau setuju, kadang-kadang ada yang iri hati. Iri hati ni sebab apa? Okay, aku ada banyak duit, aku tak nak masalah, tak bahagi faraid pun tak nak masalah, tapi aku tak puas hati dengan dia. Dia ni tak ada duit, aku tak puas hati dengan dia, aku tak mau setuju, biar dia. Selalu dia jadi macam tu. Okay, faraid mesti jadi macam tu. Yang banyak duit kadang-kadang dia iri hati dengan orang yang tak ada duit. Orang tak ada duit tu memang perlukan sangat-sangat lah, nak settlekan cepat-cepat. Dia kata, apa boleh tak approve? Okay, aku nak syarat macam ni pula, aku nak syarat macam ni, aku tak mau faraid, aku nak bahagi sama rata. Kalau anak cepat buat lah dia tu. Tapi dia perlukan duit yang bahagian dia yang betul-betul. Dia tak mau apa pecah sama rata ke apa kan. Mungkin anak dia ramai anak lelaki, dia sepatutnya dapat lebih kan. Dia tak mau, tapi dalam sekali dia tak setuju, harta dibekukan, tak dapat dibahagikan harta. So family dia akan jadi problem lah. Mungkin masa hidup ni semua nampak indah, semua nampak baik, semua tak ada masalah. Tapi bila abang meninggal dunia, orang yang bagi baik semua ni tak ada. Mungkin dia ada kepala masing-masing, dia ada haluan masing-masing. So macam tu, abang mungkin dah selesai lah masalah abang dalam dunia ni, tapi dalam dunia ni, tapi anak-anak isteri abang ni akan bergelut lah dalam dunia ni untuk teruskan kehidupan. So abang perlukan satu hibah supaya kalau masalah faraid tu ambil masa yang lama. Kadang-kadang orang sampai 6 tahun bodoh, 10 tahun bodoh nak selesaikan faraid ni. Sementara nak selesaikan faraid ni, abang dah prepare dah kat mereka duit untuk mereka teruskan kehidupan. Sama ada waktu abang lumpuh ataupun meninggal dunia, akan dapat pampasan duit. Duit tu dah untuk mereka teruskan kehidupan. So aku akan tekan kepada tu lah. So tak tahu lah nak meninggal dunia sebab apa. Sebab mancing ke, sebab sakit dia ke. So aku akan tekan yang paling penting lah yang tu. Rasa macam mana? Macam aku waktu tu aku jadi macam confused. Macam mana aku nak attack tu. Aku akan hang boleh je orang kata. Sebab apa abang kena ada perniagaan, kena ada hibah ni. Hibah ni untuk diikut hang. Hang rasa yang mana yang paling penting bagi dia? Dia waktu kita present tu, dia tak nak betul, tak nak salah dia. Cuma kita yang ni benda ni kita cuma boleh bagi idea kat dia lah. Yang mana kita nak attack dulu betul tak? Attack satu benda ni, hang pastikan benda tu solid kan? Okey, yang tu yang tak solid sebenarnya. Hang kena pastikan benda tu solid. Dan hang cuba sebaik yang mungkin lah. Kalau tak menjadi, tapi yang plan kedua.
Okay. Tak. Lepas tu kita bukan sahaja untuk bisnes, dia juga boleh protect untuk apa kesejahteraan family abang. Kata bagi dia pasal bisnes, dia macam mau tak mau. Lepas tu bagi kedua lah. Dia kedua tak mau lah, try kali ketiga, tak boleh juga, tak boleh buat apa. Attempt idea lah patutnya Ya. tu. Okay. So yang first tu hang kena anda tahu semua benda ni, mana yang paling hang rasa paling tinggi. Yang paling tinggi tu, okay, hang bagi tahu sebab apa dia kena ada. Kalau tak boleh, try kali kedua, apa kira, betul juga, boleh hang ambil. Mula-mula, tak apa ni, tak mahu. Tapi saya letak abang sikit lagi tapi dia ni, hibah ni bukan sahaja untuk bisnes, tapi dia juga untuk family bang. Ni aku contoh saja situasi aku lah. Yang berlaku kan. Ni saja nak aku punya pasal aku duduk tengah macam baru kan. Aku present untuk yang bah tu kan. Lepas tu dia aku boleh close lah kali ikut tu. Mak aku tak ada pasal bah pun. Bekas dengan sini duk berlaku banyak dia pula pergi kerja 20 hari kerja, dia tak balik, lepas tu 10 hari cuti baru dia balik. Kan. Yang konon aku senyara lah ni bila hang buat jelah hibah mau dia tahu tak apa hang tunggu nanti aku balik ni aku dah kena jumpa hang depan parak dah nak ni. Tak boleh nak ambil lah. Bukan dia awal tu kita banyak kali dia duduk attend dia tak apa aku nak kena apa-apa pun aku nak kena balik bincang dengan bini aku dulu dia tahu. Dia kata cuma dia kata benda ni memang betul-betul penting dia tahu apa semua kan. Cuma dia bagi satu option dekat aku. Bukan option lah dia kata apa nama? Dia boleh bagi ke tak dekat anak-anak aku tak boleh lah. Persen tu kan. Cumanya sebelum anak 18 Amanah Raya akan pegang lah duit tu. So lepas 18 baru dia bagi kan dalam kat anak tu kan. Dia kata pasal kawan dia neri buat hibah hak. Dia kata buat hibah tak apa dengan company mana dia tak tahu. Isteri dia dapat banyak hati 350 ke macam tu lah. Lepas tu bini dia abai anak dia. Abai ni anak kawan dia neri, kawan dia meninggal. Abai anak dia anak kawan dia tu neri. Lepas tu duduk kira cerai lelaki dia tahu. Cerai lelaki. Lepas tu anak dia abai. Lepas tu dia kata, lepas tu law ni dia dengan bini dia macam tu lah. Baiklah, cuma dia ala law ni anak kandung tapi abai juga. So apa dia? Kita bagi solution dia lah. Aku kata yang tu benda yang kita tak boleh nak kawal lah aku kata. Kan, tapi saat aku kata benda tu kita tak boleh nak kawal benda tu apa law ni tapi yang penting law ni kalau hang anak-anak pun hang anak-anak dia juga kan. InsyaAllah lah hang pun tahu isteri hang aku tak tahu nak kata aku tak tahu nak nilai hang nilai ya betul apa anak hang tapi banyak aku duk buat law ni apa nama kita akan saja pada kita buat salam bangkah lah hang buat kat isteri hang buat kat hang then ikat dua-dua tu jadi apa-apa berlaku seorang-seorang nak kahwin bukan tak boleh lah pasal nak sambung kehidupan macam tu lah. Cumanya lain ni hang buatlah pada isteri hang nak jaga anak hang nanti betul tu lah. Isteri hang yang akan jaga anak hang. Macam tu lah. Kalau aku akan bagi macam ni selalunya bila kematian suami kebanyakannya akan kahwin lain. Sebabkan apa? Asal punca kahwin ni sebab apa? Sebab nak jaga anak? Sebab tak ada duit. Punca orang kahwin ni kebanyakannya sebab tak ada duit. Bila dia ada duit, dia ada pilihan, dia tak kahwin tak apa. Dia janji dia boleh jaga anak-anak dia. Kebanyakannya orang macam tu. Cuma member hang tak tahu. Cuma member hang ni rare. Dia meninggal, bini ada duit tapi bini tak mau jaga anak. Kebanyakannya bila perempuan ada kuasa duit ni, dia boleh handle dah anak-anak dia. Dia tak kahwin pun tak apa. Sama juga orang yang dah kahwin. Perempuan yang dah kahwin yang banyak duit, dia nak cakap lelaki dia pun tak ada masalah. Sebab dia ada banyak duit. Kan? Masalah dia ni, kalau hang tak ada tinggal apa-apa kat bini hang, confirm bini hang akan cari lelaki lain untuk jaga anak. Dan dia tak ada kuasa. Lelaki tu dia nak buat apa kat anak hang pun, bini hang tak boleh paksa apa sebab kuasa duit tu ada kat lelaki tu. Tapi bila bini hang ada kuasa duit, dia akan kontrol lah anak hang. Dia tak kahwin pun tak apa, dia akan pilih lelaki yang betul-betul boleh jaga anak dia. Tapi kalau hang risau benda ni, hang bagi sikit dekat mak ayah hang. So jadi apa-apa kat bini hang, katalah bini hang jadi macam apa
bini member hang ni, mak ayah hang dah ada bahagian, dah boleh jaga juga anak-anak hang. Mesti mak ayah apa sayang cucu, takkan tak sayang kan. Kalau dia lari pergi dengan orang lain, selalunya mak ayah hang akan jaga ni. Cucu-cucu dia, selalunya orang macam tu lah. Dah pisah, lepas tu bini terpaksa kerja jauh, anak-anak akan duduk dengan mak ayah. So bila duduk dengan mak ayah ni, dah ada duit, bila dah jaga cucu ni, tak membebankan pun mak ayah hang. So kalau aku beri solution itu lah. Selalunya perempuan akan kahwin lain bila dia tak ada duit. Memang dia akan kahwin lain sebab dia tak ada duit, dia nak cari sumber macam mana. Dia nak kena bela anak dia, lepas tu nak kena kerja cari duit. Tapi kalau dia kerja, anak tak abai. Tapi kalau dia ada duit, dia ada pilihan. Cuma okey, member dia ni rare kan. Baik waktu sebelum mati lelaki dah mati tu, baik dia baik ingat macam tu dia berkenal. Lepas tu tiba-tiba bila dah dapat duit kan. Tak tahu ada kelam mata ke apa tahu. Bocor lelaki lah semua. Kau 2 kali lah. Dia boleh bagi tahu lah gitu kalau anak-anak tak baik. Tapi kebanyakan dia yang kita dengar ni adalah bila kematian suami, memang anak-anak lagi terabai lah. Sebab apa? Bini nak kena kerja cari duit. Lepas tu nak kena cari lelaki lain untuk sarang anak-anak dia. Lepas tu anak-anak dia mungkin kena darah. Mungkin tak dapat perhatian. Sebab kuasa duit dah kat lelaki tu. Ambil cerita macam tu lah. Kalau hang selalu dengar ni yang hang dengar satu ni kan. Tapi kalau hang dengar kebanyakan dia bukan macam ni. Kebanyakan dia macam ni. So itu lah. Okay. So dah berapa hari tanya? Tanya bang. Tanya. Satu soalan bang, satu soalan. Tanya biar. Buat syarat. Kalau tak ada soalan, kita buat roleplay.